إلى أوقات النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وإلى مشايخنا ومسلمين أجمعين خصوصا إلى ذلك وخصوصا إلى أرجائنا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شيء لله إله الغيبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. Jadi yang terbaik بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصدق المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال مصدق إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك فيه. إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما لا يقيمك فيه. فيما لا يقيمك فيه
Jika engkau kehendak, dan jika engkau menghendaki, jika engkau kehendak dan jika engkau menghendaki akan mengetahui qadarmu, yakni kedudukanmu pada Allah, jadi di sisi Allah. Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah ni macam mana juga, orang mulia ke orang celaka, maka tilik olehmu, jadi maka hendaklah engkau menghalus-halusi, merenungkan pada barang yang mana didirikan engkau dalamnya. Pada barang mana, jadi pada situasi manakah? Pada barang mana, jadi pada situasi manakah didirikan engkau dalamnya, yakni dijadikan engkau dalam kehidupanmu itu. Kamu hidup tu ke arah mana jalan? Hala tuju hidup tu ke mana? Maka di situ kamu boleh tahu kamu tu orang celaka ke orang saadat, orang celaka ke orang bahagia. Jadi kalau kita dapati kita tu orang celaka, maka bertaubatlah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki seseorang tu hidup di dalam kecelakaan, lalu Allah Ta'ala nak mengurniakan rahmatnya dengan dikeluarkan daripada lubang kecelakaan itu, nescaya Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hatinya penyesalan, keinsafan, kesedaran. Lalu ia mengeluarkan dirinya dari belenggu kecelakaan itu. Itu tanda Allah menghendaki dia menjadi ahli syurga. Tapi kalau dia putus asa dengan rahmat Allah, nak jadi apa pun jadilah, kata dia. Syurga ke neraka itu engkau lah Tuhan. Maka itu maknanya orang syaqawah, orang celaka. Maka jikalau didirikan engkau di dalam menuntut dunia dan kasih daripada syahwatnya, yakni kasih kepada menuruti hawa nafsu dan lazatnya, lazat hawa nafsu dan lazat dunia, maka sesungguhnya dihinakan. Jadi engkau duduk di dalam kehinaan dan dijauhkan engkau daripada pintunya, jadi pintu rahmat Allah, pintu hidayah, pintu taufik. Kerana bahawasanya barang siapa menuntut dunia dan nikmatnya, maka jadilah ia tiada harga baginya. Jadi tidak ada harga di sisi Allah, tak ada nilai di sisi Allah. Dari kerana kasih lain daripada Allah, jadi kerana ia telah meletakkan kasihnya selain daripada Allah. Hidupnya tak mencari kasih Allah, hidupnya tak mencari rahmat Allah, dia mencari kasih yang lain daripada Allah, iaitu kasih dunia, kasih maksiat. Maka jadilah dia hina. Dan barang siapa kasih akan sesuatu, maka jadilah ia akan hamba dunia. Siapa kasih dunia jadi hamba dunia, siapa kasih syaitan jadi hamba syaitan.
Wal'iyadzubillah. Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut segala halatun dan maqamatun dan mukasyafatun, maka jadilah engkau hamba sekalian itu dan kecil harga engkau. Apa dia kata? Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut halatun, yakni kita ni beribadah kepada Allah, kita mencari halatun, kita berusaha ke arah halatun. Apalah halatun? Hal keadaan kita tu nak jadi wali barangkali. Beribadah nak cari wali, nak jadi wali, nak cari kebesaran. Dan maqamat, maqamatnya apa dia? Darjah, ketinggian. Nak jadi wali abdal, makan sehari 40 kali bedal, nak jadi wali abdal. Dan mukasyafat, iaitu nak tengok yang gaib-gaib, nak cari ilmu, ilmu kasyaf, ilmu kelebihan. Maka jadilah engkau hamba sekalian itu. Habis itu tak boleh ke agama nak jadi wali? Tak boleh. Itu namanya mengejar hadat, mengejar kelakuan. Nak jadi wahdatul wujud, hal wahdatul wujud, tak boleh. Itu masih lagi jahat ajak. Jadi nak buat apa aja buat mana? Kamu beramal menuntut redha dan keampunan Tuhan. Sudah. Jangan nak cari pangkat kewalian, itu tak isu. Nak ke pangkat kewalian dan sebagainya itu tubuh dunia. Ramai nak jadi wali, tak, masih lagi jahat ada. Itu namanya nak dunia. Tapi taklah jadi syirik, syirik jadi. Kamu tu kecil sisi Allah. Beramal ibadah ni ada beberapa jenis. Ada orang beramal ibadah sebab nak cari kekayaan dunia, maka dia bacalah surah Waqi'ah setiap hari. Pas mayang subuh bacalah surah Waqi'ah. Berapa kali? 14 kali. 14 kali baca jadi kaya. Apa nak jadi kaya, baca surah Waqi'ah. Pas mayang subuh 14 kali. Dia pun nak baca surah Waqi'ah 14 kali sebab nak jadi kaya. Atau baca ayat 1000 dinar 41 kali pas mayang subuh. Selamat nak jadi kaya. Atau baca surah Wadduha, Alam Nashrah, tu semua ayat nak jadi kaya. Orang salafus salih dia amalkan surah Waqi'ah untuk dapat khusyuk dalam solat. Orang bomoh baca surah Waqi'ah nak jadi kaya. Beda. Orang salafus salih baca ayat 1000 dinar untuk jadi hamba yang bertakwa. Orang dunia dia amal ayat 1000 dinar untuk menuntut kelebihan harta benda yang melimpah ruah. Baik, apa hukum dia?
Apa hukum nak jadi kaya baca surah Waqiah? Hukumnya harus. Dapat dah pahala, dapat 1 pahala. Dapat pahala dia. Pasal apa? Pasal dia baca ayat-ayat Allah dan minta kepada Allah. Dia tak beramal ayat-ayat syaitan dan minta kepada syaitan. Baca ayat-ayat syaitan, minta kepada syaitan, maka jadi syaitan dia. Itu jadi syirik. Tapi tak, dia baca ayat-ayat Allah, minta kepada Allah, cuma dia minta untuk dapat kesenangan dunia. Boleh tak? Boleh. Haram ke? Tidak. Apa hukumnya? Harus. Dapat tak pahala? Dapat 1 pahala. Dapat juga, ya. Tapi, nampak? Ada tapi. Tapinya terhijab daripada naik kerohanian. Iman tak batal, Islam tak batal, kerohanian tak naik. Sebab dia beramal menuntut dunia, dapat pahala tapi tak membukakan hijab. Masalah dia ada tapi. Tapi yang pertama apa dia? Terhijab daripada masuk ke alam ma'rifatullah, rohani tak naik. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua dia khawatiri jatuh di dalam hubbud dunia. Jadi hubbud dunia tu pula yang haram. Baca tu tak haram, minta dengan Allah tu tak haram. Hukum dunia tu pula yang haram, yang berdosanya. Kasih dunia. Yang ketiga, takut pula nak bermegah-megah dengan orang. Jadi bila nak bermegah-megah dengan orang, jadilah bertambah-tambah dosanya. Nabi kata, barang siapa yang membesar dan mengindahkan rumahnya untuk bermegah dengan manusia, di padang mahsyar nanti dia akan menanggung rumah itu di atas belakangnya. Beli kereta besar-besar, lawa-lawa, bukan niat nak pergi dakwah ke, niat nak pergi mencari ulama ke dah, tapi pasal nak bermegah dengan manusia. Nanti dia tangguh kat atas belakang. Apa kaitanya? Lamborghini, Lamborghini. Ke akhirat esok, lambung lah tu. Lambung ke mana? Itu masalah yang pertama. Orang beramal menuntut dunia. Baik. Orang beramal menuntut dunia, jenis yang kedua pula. Tadi jenis yang pertama, orang beramal menuntut dunia, jenis yang pertama. Baik, orang beramal menuntut dunia, jenis kedua. Apa dia? Dia tak nak minta kaya, tapi dia nak minta kelebihan yang mencarikan adat. Apa dia? Nak terbang, nak boleh kebal, tembak tak lut, petak tak masuk, rebus tak empuk, kata. Kulit besi buat dawai, tulang stainless steel, petung tak boleh. Nak macam tu. Tu nak kelebihan macam tu, nak baik, nak jalan atas air, nak menyelam dalam laut, tak keluar-keluar tak mati, tanam pun tak mati, tembak tak masuk, petak tak lut. Apa lagi? Boleh baik, pejam mata sampai. Orang kata ilmu pecah diri. Karamah pun ada.
Istidraj tu ada. Tengok. Takut istidraj. Jadi kalau beramal macam tu, jadi apa? Pada dasarnya harus ada ilmu yang macam tu, orang panggil ilmu mujarabah. Ilmu mujarabah, ilmu kedukunan. Hukum asalnya harus boleh, tak salah. Amal alam nasyar jadi kebal. Buat wafak, pakai kat badan, orang tetap tak dulu. Hukumnya harus. Tapi selagi tidak ada riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia. Bukan sebab dia berbegah-begah, bukan sebab nak riak, bukan sebab nak buat demonstrasi, mata-mata untuk melindungi diri daripada perkara yang tak baik, agar dia dapat istiqamah al-ubudiyah. Macam tu harus. Tapi ada tapi pula, macam tadi buat tapi. Tapi yang pertama, masalahnya yang pertama ialah kalau dia niat nak bermegah-megah, nak menunjuk-nunjuk, nak cari kekayaan dan sebagainya, maka jadilah haram. Itu namanya, kalau dia fikir untuk dapatkan ilmu macam tu, jadi zikru sayyi'at. Zikir sayyi'at, zikir yang berdosa. Yang ni pun banyak juga. Ya, jadi beramal, zikir boleh buka silat. Tak payah lagi belajar, dia buka dengan sendiri. Jaga. Kalau semata-mata pembukaan itu dari Allah dan dia tetap memandang af'al Allah ke atas dirinya, tidak ia riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia, maka mudah-mudahan itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Tak salah. Ya, tak salah. Tapi kalau dia rasa besar diri, orang ni semua kecil, dia yang benda dia hebat, jadilah takabur. Tak kala tu jadi istidraj, maka jadi berdosa lah. Dosa kan? Beramal tu jadi berdosa. Itu jenis kedua. Yang ketiga, orang beramal jenis ketiga. Orang yang beramal jenis yang ketiga apa dia? Iaitu mereka beramal menuntut darjat di sisi Allah, seperti menuntut darjat kewalian, nakkan karamah. Ini pun namanya dunia juga. Dapat pahala, tapi nilainya kecil. Dapat juga pahala, tapi nilainya kecil. Tapi kalau nak dipuji orang, nak dikata dia tu wali bukan tak, jadi sum'ah, jadilah haram pula. Jadi kalau lagu tu, jadilah orang yang keempat. Jenis orang beramal, jenis yang keempat. Orang beramal jenis yang keempat. Apa dia? Orang beramal macam-macam menuntut keampunan dan keredaan Allah. Dia mengenepikan tiga-tiga yang tadi dari dalam hatinya. Maka mudah-mudahan dia tergolong dalam mukhlishina lahuddin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ikhlas. Jadi nak jadi orang yang ikhlas dengan ada tiga-tiga matlamat kita beramal. Ada lagi tak? Ada lagi. Apa dia?
Orang beramal jenis yang kelima. Apa dia? Iaitu orang yang beramal semata-mata memandang fadlun minallah. Ini lagi tinggi ya. Dia beramal semata-mata memandang limpah kurnia Allah. Dia pandang limpah kurnia Allah semata-mata, maka dia lebih baik. Ada lagi tak? Ada lagi. Jenis yang keenam. Apa dia? Iaitu orang yang beramal yang memandang af'al Allah. Orang yang beramal memandang af'al Allah. Ini orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Awal orang tajadi Allah di dalam mata hati. Ada dia? Ada. Apa dia? Yang ketujuh, orang yang beramal yang memandang asma Allah atau sifat Allah atau zat Allah. Ini yang paling tinggi. Yang mandang zat Allah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu pun ada khilaf di sisi ulama hadis dan ulama tasawuf. Jadi lihat 7 jenis orang beramal itu kita pilih. Maka pilih olehmu. Kita duduk di mana? Kita mengaji ni jenis orang mana dalam 7 tersebut? Kita beramal, kita jenis orang mana dalam 7 tersebut? Kita taat kepada Allah ni taat jenis mana tu? Taat ke maksiat ke? Dia antara dua, tak taat maksiat, tengah-tengah sedang. Dia kata yang harus tak? Yang harus juga taat juga, pasal tak jadi dosa. Cuma dia harus. Macam tidur. Tidur dia harus. Dia bukan berdosa. Baik. Kita sambung tadi. Dan jikalau didirikan engkau akan hamba baginya, ini andai kata Allah Ta'ala jadikan kita itu hamba baginya, ni hamba Allah, padahal ni hal keadaannya merdeka daripada barang yang lain daripadanya. Apa makna merdeka? Maknanya bebas dan lepas dari belenggu barang selain Allah. Merdeka maknanya bebas dan lepas daripada perkara selain daripada Allah. Tak bertumpu kepada sesuatu selain bertumpu kepada Allah. Maka sesungguhnya amat besarlah anugerah Allah atasmu. Maka amat besarlah anugerahkan Allah atasmu. Jadi besar sungguh anugerah Allah ke atasmu, dan besar qadarmu kepadanya. Jadi besar nilaianmu di sisi Allah, dan besar qadarmu kepadanya. Jadi besar nilaianmu di sisi Allah. Titik di situ. Dan jadilah engkau dengan dia. Titik. Dan jadilah engkau dengan dia. Yani jadilah engkau maha Allah. Yani sentiasa bersama Allah. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah,
maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah. Apa maksud barang siapa tiada ada ia dengan Allah? Kalau tiada tu tak ada, kita baca gini, barang siapa ada ia dengan Allah. Boleh faham. Tapi dia kata barang siapa tiada ada ia dengan Allah. Maksudnya itu gini. Barang siapa yang tidak merasa dirinya ada, yang ada hanyalah Allah. Barang siapa tiada merasa dirinya ada, yang ada hanyalah Allah, maka fanalah ia. Jadilah dia itu orang yang hancur perasaan ada diri dalam memandang ada Allah, dan ia itu tiada. Itu kata fana. Maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, yakni yang ada hanyalah Allah, selain Allah itu tiada. Ini bukan filosof, ini bukan falsafah, ini musyahadah. Falsafah tak sama dengan musyahadah. Ilmu musyahadah dibuat falsafah jadi sesat. Ilmu musyahadah dibuat i'tiqad pun jadi sesat. Maka ini bukan i'tiqad. Buat i'tiqad jadi sesat. Sebab tu orang kata Imam Ghazali sesat, Ibn Arabi sesat, Abu Mansur Al-Hallaj sesat, orang tasawuf sesat. Pasal mereka memahami perkataan ini perkataan i'tiqad. Ini bukan i'tiqad, ini musyahadah orang-orang kewalian. Musyahadah orang-orang kewalian tak sama dengan i'tiqad orang awam. Bila ilmu musyahadah dibuat i'tiqad, maka jadilah sesat. Takut jadi Jabariyah pun ada, jadi Batiniyah pun ada. Tak jadi Jabariyah, jadi lebih teruk lagi, jadi Batiniyah. Ataupun jadi ahli filosof, seperti yang kita sebut pagi tadi. Ada filosof tu lebih teruk lah, sebab dia tak mengaku adanya Tuhan. Maka bila sebut fana ni adalah orang yang mencipta-cipta perkataan sendiri, sehingga kalau dengar orang bila di nisbah ataupun diukur dengan hukum syarak, hingga terkeluar ia daripada akidah, jadi kafir, zindik, wal-iyadzubillah. Jadi fahami, ini bab mana bapa majzub itu bukan i'tiqad, itu adalah musyahadah orang-orang kewalian. Jadi dia tak sama dengan i'tiqad. Jadi fana diri dalam memandang wujud Allah itu bukan i'tiqad, itu musyahadah. Dibuat i'tiqad sesat, jadi zindik, wal-iyadzubillah. Maka kata pada perasaan orang musyahadah, perkara yang wujud itu hanya satu,
iaitu Allah. Selain Allah itu tidak wujud. Kenapa? Kerana mereka tenggelam dalam mabuk mengingati Allah hingga lupa kepada segala yang lain. Itu namanya musyahadah. Syuhud mereka, ingatan mereka kepada Allah. Orang syariat pula berkata wujud itu ada dua. Satu, wujud hakiki. Satu, wujud majazi. Wujud hakiki dinamakan juga wujud yang zati, iaitulah wujud Allah, wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud yang kedua namanya wujud majazi, wujud yang temporary, wujud yang berbentuk sementara. Adanya dimulai oleh tiada, adanya sentiasa berubah-ubah, adanya akan berakhir dengan musnah. Itu namanya wujud majazi, wujud yang berbentuk sementara. Orang Malaysia kata temporary. Baik, ini pada orang syariat. Jadi pada syariat wujud ada dua makna. Wujud hakiki dan wujud majazi. Kenapa orang syariat berkata wujud ada dua? Kerana orang syariat masih memandang ada diri, masih merasa keberadaan diri, masih merasa wujud diri, dan dia tak pernah mabuk dengan Allah. Terkadang dia masih mabuk dengan dunia, mabuk dengan harta, mabuk dengan itu. Macam kita lah mabuk macam-macam mabuk. Mabuk cinta dunia, mabuk cinta jantan, mabuk harta, mabuk itu, mabuk ini. Mabuk dengan Allah tak pernah. Tapi orang kuatnya, dia mabuk dengan Allah, dia lupa segala benda-benda dunia. Maka baginya yang wujud hanyalah Allah. Kerana desakan mabuk itu yang menusuk di dalam qalbunya. Maka baginya yang wujud hanyalah Allah. Itu namanya orang yang panak maknanya mabuk dengan Allah. Hingga ilmunya dan syuhudnya baik fana itu hingga ilmunya, jadi hingga pengetahuannya. Pengetahuan dirinya pun dia tak tahu dah. Ilmu di sini bukan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf tu. Ilmu ni memang pengetahuan dirinya. Bila dia fana ni, dia telah diingat Allah hingga hilang rasa ada dirinya. Tu kata ilmu. Pengetahuan mengatakan dirinya ada itu sudah hilang. Pengetahuan tentang ada dirinya itu sudah hilang dari hati, kerana tenggelam dalam laut ahadiyah Allah, tenggelam dalam laut mabuk dengan Allah. Dan syuhudnya pun tak terasa dah ada. Yang ada Allah je memandang, bukan dia. Dan barang siapa tiada ada ia dengan Allah, yakni tiada fana dengan Allah,
maka adalah ia dengan dirinya, yakni dibelenggu oleh perasaan ananiyahnya, yakni usaha dirinya. Maka adalah ia dengan dirinya, jadi maka ia dibelenggu oleh perasaan keakuan dirinya. Ananiyah, aku itu, aku ini, aku itu. Maka orang-orang sufi yang mengamalkan wirid-wirid tarekat sufiyah itu untuk menghilangkan ananiyah inilah. Sebab ananiyah tak boleh hilang dengan semata-mata beramal ibadat yang sunat-sunat maupun yang wajib. Ananiyah nak dihilangkan perlu kepada bimbingan rohaniyah, mursyid ataupun murabbi, iaitu orang yang sampai ke nafsu mardiyah ataupun nafsu kamilah. Itu darjah guru yang boleh memimpin murid jadi fana dengan Allah. Memimpin ilmu itu banyak, itu namanya mubaligh. Guru mubaligh hanya memimpin murid dari jahil kepada alim, tapi tak boleh bawa dari alim kepada arif. Nak jadi arif bila dia kena ada mursyid, dia kena ada murabbi. Mursyid ni guru yang sampai darjah nafsu mardiyah. Murabbi guru yang sampai darjah nafsu kamilah. Mana kita nak kenal? Melainkan rahmat Allah yang mempertemukan kita dengan mereka. Kalau tidak dengan rahmat Allah, sudah bertemu pun kita tidak kenal. Kalau sudah kenal pun jadi terlepas. Kerana apa? Kerana tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik, habis. Ramai orang cari guru mursyid, guru murabbi, sebab tak ada ilmu. Tersalah pilih guru. Terjumpa guru nana, sesat sampai tadi. Jadi nak cari guru ni, tak dapat tidak. Yang pertama, kena ada fardu ain. Fardu ain pun tak jumpa guru pun terlepas. Sebab tak ada fardu ain. Imam Ghazali kata, pokok yang awal untuk bertakarub kepada Allah dengan bimbingan guru itu, perlu ia melepasi sekurang-kurangnya ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi fardu ain itu penting. Belum dapatkan dulu ilmu fardu ain, lepas tu baru berjalan. Kurang-kurang nak jalan, kena ada ilmu fardu ain. Tak ada ilmu fardu ain, amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya tertolak, tidak diterima Allah, tidak akan mencapai. Kalau tak ada ilmu fardu ain. Jadi kita tilik, kita ni dah lepas tu tidak ilmu fardu ain. Kita ni dah lepas ke belum tuntutan fardu ain di bahagian ilmu dan di bahagian amal. Fardu ain ada dua, satu di bahagian ilmu, satu lagi di bahagian amal. Kadang-kadang terlepas di bahagian ilmu, tak terlepas di bahagian amal. Tak apalah, satu dah terlepas bahagian amal tu, ya, orang kata dalam belajar terus berjalan.
walaupun berjalan merangkak. Jangan tak jalan, nanti terhijab dengan ilmu, terbimbing dengan ilmu. Baik, maka ramailah orang yang terbimbing dengan ilmu kerana tidak menghalusi tariq Allah melalui jalan-jalan kesufian. Ilmunya tinggi, alim, tapi tak boleh nak petik kerohaniannya daripada dimasuki oleh banjir-banjir keduniaan. Kita lihat banjir sana, banjir sini, aduh kasihannya. Jiwa kita sendiri dibanjiri dengan keduniaan, kita tidak kasihan. Baik. Dan syuhudnya, habis di situ kita dah baca dah tadi kan. Maka jikalau engkau mengambil dalil atas maqam engkau pada barang yang didirikan engkau dalamnya, maka jikalau engkau daripada ahli syariah, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Dan jikalau ada engkau daripada ahlul khidmah, maka panakan olehmu daripada nazarmu baginya. Dan jikalau ada engkau daripada ahlul haqiqah, maka panakan olehmu daripada fana dengan fana abna, daripada fana dengan abna, hingga engkau lihat bagimu fana, kerana bahwasanya hakikat kepada mereka itu menafikan asar segala sifatmu daripadamu dengan segala sifatnya. Baik, tengok boleh apa maksud dia. Maka jikalau engkau mengambil dalil, jadi jika engkau mengambil bukti, jadi mengambil pecahan atas maqam engkau, ini mengenai kedudukan dirimu di sisi Allah. Kalau kita nak ambil pecahan mengenai kedudukan kita di sisi Allah itu macam mana? Pada barang yang didirikan engkau di dalamnya, jadi kita nak buat macam mana setelah kita lihat kedudukan kita di sisi Allah itu? Kita tu ahlul maksiat ke ahlul ibadah? Kalau ahlul ibadah, sekat mana ibadah kita? Maka jikalau engkau daripada ahlu syariah, ini kalaulah kamu tu beribadah pada darjah ahlu syariah. Ahlu syariah ni macam mana? Beramal kerana mentaati perintah Allah. Orang syariah ni dia beribadah kerana takut neraka, nak syurga. Itu ahli syariah. Dajah orang taat, dajah orang awam. Dia buat ibadah kerana takut neraka, nak syurga, takut seksa, nak nikmat syurga. Maka lazimkan olehmu ini, maka mestilah engkau itu meletakkan dirimu kepada asarnya. Apa dia kepada asarnya? Iaitu melihat kepada bekas-bekas
kejadian yang dijadikan oleh Allah. Asar maknanya bekas, iaitu bekas-bekas kejadian yang dijadikan oleh Allah. Apa dia bekas dia? Iaitu alam ini. Lazim kau tafakkur kepada khalqillah. Lazimlah kamu bertafakkur kepada khalqillah. Asal itu ialah kejadian yang dijadikan oleh Allah, bekas-bekas kejadian yang dijadikan oleh Allah, ataupun khalqillah. Itu kata asal. Jadi orang-orang yang duduk di maqam syariat nak upgrade iman dia kepada maqam khidmat, hendaklah dia bertafakkur fi khalqillah. Nanti kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu kepada kejadian yang dijadikan oleh Allah, iaitu asas tadi. Jangan kamu berfikir kepada zat Allah. Dalam matan Jawharatul Tauhid dia kata apa? Unzur ila nafsika thumma taqili bil alami umri thumma sufli. Unzur ila nafsika, tilik olehmu akan dirimu. Thumma taqili, kemudian kamu berfikir. Fikir macam mana? Dulu ni aku ni tiada, kemudian ada. Dulu ni aku ni kecil, besar tapak tangan. Sekarang aku jadi dewasa. Dulu aku tak boleh berfikir, hari ni aku boleh berfikir. Siapa yang bagi? Siapa yang kurnia? Siapa yang anugerah? Bukan jadi sendiri aku ni. Allah yang atur, Allah yang kurnia, Allah yang anugerah. Besarnya rahmat Allah ke atas diriku. Kalau tidak dengan hidayah taufik Allah, aku tak jadi nak berfikir kepada kejadian yang Allah jadikan ke atas diriku. Maka bersyukurlah kepada Allah, kerana Allah anugerahkan akal untuk berfikir kepada kejadian yang Allah jadikan untuk mengenal akan dirinya yang maha menjadikan. Fikir kepada diri. Lepas kita fikir kepada diri, lil alami ulwi thumma sufli, kemudian fikir pula kepada alam yang tinggi. Lil alami ulwi, kepada alam yang tinggi. Mana alam yang tinggi? Non, langit, cakrawala. Nak kena jadi astronomi ke? Nak kena jadi ahli aflakiah ke? Tak perlu. Cukuplah sekadar kamu memandang kepada alam yang tinggi yang Allah jadikan. Kamu mengagungkan kejadian yang mengagungkan Ia yang maha menjadikan kejadian yang maha hebat. Orang yang ada akal saja yang boleh memandang kehebatan Allah. Orang tak ada akal tak boleh pandang. Orang dianugerahkan hidayah taufik saja yang boleh memandang kehebatan Allah. Orang yang tak dianugerahkan tak boleh. Itu tanda kita dijadikan begitu. Allah jadikan kita boleh memikir. Ada orang fikir dunia ada pandai, fikir ketuhanan belum. Fikir dunia dia cerdik, fikir agama zero. Itu maknanya apa? Allah advance kat dia duniawi. Kerana apa? Allah belok ukhrawi. Jaga-jaga. Itu namanya istidraj. Allah dahulukan nikmat dunia kerana menutup nikmat akhirat. Wal-iyadu billah. Thumma wal-iyadu billah. Biar kita tak ada nikmat dunia, asalkan jangan Allah tutup nikmat akhirat. Cukup apa yang ada dengan dunia. Jangan doa nak tambah-tambah. Takut bertambah nanti tertutup nikmat akhirat. Kemudian lil alami
Ulwi summa sufli, kemudian kepada alam yang sufli. Apa dia sufli? Alam yang di bawah. Apa dia? Daratan, lautan. Itu alam yang di bawah. Bagaimana Allah jadikan lautan yang dalam. Kalau aku jatuh dalam tu, Masya Allah, tapi ada hidupan di dasar lautan yang hidup. Jadi bermakna apa? Hebatnya Allah. Takjub dengan kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Siapa boleh rasa takjub, itu tanda dia pilihan Tuhan. Siapa tak boleh rasa takjub, bermakna akalnya itu akal yang singkat, yang rendah, low class operate. Kalau tak low class, kita ni semua kepala otak low class. Low class operate. Pasal apa? Macam-macam kejadian Allah Ta'ala beri kat kita, so kita fikir kita bukan nak fikir, kita kena hantar. Ambil kesempatan dengan apa yang Allah kurniakan, tanpa kita nak mengambil kesempatan untuk memikir apa hikmah di sebaliknya. Itu tanda brain kita ni low class. Otak kita, akal kita ni rendah mutunya. Jadi kalau orang yang tinggi akal, ibaratnya gini. Satu orang dia pegawai tinggi, dia kerja meluluskan projek. Kerjanya meluluskan tanpa ada apa-apa upah. Sebab dia dah gaji dia. Gaji dia sebulan pun 20,000. Tiba-tiba satu projek tu harga dia 1 trilion. Datanglah satu orang kaya ni, jumpa dia. Bagi kat saya lah projek tu, bos. Ini untuk bos ni. Dia pun buka-buka 1 trilion. Mahal. Gaji dia baru 20,000 sebulan. Sampai pencet tak dapat 1 trilion. Dia bagi lagi satu. Apa dia? Kalau siap nanti projek, tuan, saya ambil sebagai pengarah rangkaian saya. Jadi 200,000 sebulan. Tutup. Kau berhenti lah kerja pun. Ya, boleh berhenti kan. Dan syarat teruskan untuk saya. Dia pun clip off pergi macam sign. Halal ke haram? Halal. Fahamlah maksud saya cerita. Itu kata, ya, dia tahu tak benda tu haram? Tahu. Tapi dia hentam juga pasal apa? Pasal dia nak nikmat yang didahulukan bagi menutup nikmat di akhirat. Jadi jangan terpedaya dengan nikmat yang didahulukan, sebab takut tertutup nikmat di akhirat. Jangan terpedaya nikmat yang kamu akan dapat di dunia, tapi takut tak dapat di akhirat. Orang-orang sufi amat takut kepada istidraj. Apa dia istidraj? Nikmat yang didahulukan di dunia kerana menutup nikmat di akhirat. Maka mereka tak sanggup terima 1 bilion. Tuan ambil balik duit ni, saya takut kepada Allah. Itu bermakna dia akan dapat nikmat di akhirat yang berpanjangan abadan abidin, sarmadan wasarmidi, selama-lamanya, tidak kunjung pada. Tapi kalau dia ambil 1 bilion tu, sekat mana dia nak pakai? Apa hari dia nak makan? Nanti dia akan mati, dia terima azab. Itu tanda dia apa dia? Low class operate. Otak low class. Dia fikir sementara dulu. Nanti orang tengok dia hebat lah. Dia Ferrari 10 biji kat depan rumah. Helikopter ada lagi kat atas bumbung rumah. Jet kat tepi padang sebelah rumah. Rumah macam-macam. Tempayang dulu 10 biji.
Dicalur 10 rakul. Macam-macam ada orang tengok hebat. Dia nak orang kata dia hebat, padahal dia pening kepala semua tu. Orang dapat duit cara haram, dia tak akan duduk dalam sana. Cuba tengok Donald Trump. Donald Trump trompet. Dia sudah billionaire sebelum jadi kepala USA. Belum jadi presiden, dia sudah billionaire. Kalau kita ada duit lah 100 bilion, tak payah 1 bilion sudah, kita nak kerja lah. Kalau saya kata aku tak kerja dah, kita mati pun tak habis duit ni. Belum ada. Kalau dah ada, macam mana aku nak bagi beranak duit ni? 1 bilion jadi 100 bilion. Dia akan jadi lagu tu. Itulah dia tamak halaba nak jadi presiden pula. Dan jadi presiden tamak halaba nak jadi presiden dunia pula. Habis semua orang je nak beli. Habis negara orang pun nak letukan. Itulah namanya apa? Nafsu. Dia tak akan puas. Terfikir tak dia kaya mati apa dia boleh? Semua dia akan tinggalkan. Bini dia pun akan kahwin lain, hidung jantan lain. Dia duduk dalam kubur sampai nak bagi apa ke dia. Dia fikir tak? Dia tak fikir. Pasal apa? Hati dia sudah buta. So membuka dia bahawa la yarji. Baik. Jadi begitulah kita nak jalan kepada Allah. Jangan sampai kita dibutakan. Jangan sampai kita membutakan hati kita. Sedangkan hati kita Allah cerahkan. Allah dah cerahkan hati kita, tapi kita membutakan dia. Jadi serugi-rugi manusia. Donald Duck trompet, dia buta pada pasal dia lahir pun dilahirkan oleh orang kafir. Sampai tua pun dia kafir. Barangkali nak mati kafir. Kita dilahirkan oleh orang Islam. Tiba-tiba kita nak membutakan keislaman yang nak masuk dalam hati kita. Bodoh dua kali kita. Dia bodoh sekali, kita bodoh dua kali. Cuma ada iman dengan Islam. Tadi mana pun bodoh juga. Macam orang hari ni cari makan. Makan haram dia cukup takut. Makan dari hasil yang haram dia tak takut. Pelik. Pelik. Makan babi dia risau. Makan ayam tak sembelih dia risau. Penon. Makan hasil jadi penyanyi pelawak, dia tak risau. Makan hasil dari pejuang liberalism, sekularism yang tak halal tu, dia tak risau. Mana lebih besar dengan makan baik-baik? Makan rasuah dia tak risau. Makan sate anjing risau. Itu namanya apa dia? Ngada-ngada. Pak lawak, pelawak untuk lagi. Pelawak. Pelawak tu. Makan ayam tak sebenarnya dia cukup risau. Yang kepala tudung pun tak pakai, dia tak risau. Daging ni import ni betul kan daging sebelah risau juga dia. Dia pakai seluar jeans stocking pun tak pakai, tak risau. Pergi kerja balik, pergi balik, hari-hari buka orang. Apa hukum kerja itu? Kerja hukum halal lah kalau kerja halal, tapi perbuatan untuk buka orang dia tak risau. Tapi kalau sembang hak halal ma'ah. Tudung tak pakai pun. Dia tak halal tuan-tuan. Tudung tak pakai.
Ada ngadu. Ini saya nak kiaskan dengan kita ni. Bukan saja nak kita nak kata orang dah. Ini nak kiaskan dengan apa yang kita tengah baca sini. Ya, supaya nampak faham. Dah cukup dekat tu. Jadi kalau orang syariat, pandanglah kepada malam dengan memuji keagungan dan keajaiban Tuhan yang menjadikannya untuk naikkan darjah ahli syariat kepada ahlul khidmah, iaitu darjah orang khawas. Baik, kita sambung tadi. Dan jikalau ada engkau daripada ahlul khidmah, ini kalaulah kamu itu darjah orang khawas. Orang khidmat ni apa dia? Orang khidmat ni iaitu orang yang beribadah semata-mata. Orang yang beribadah semata-mata memandang dirinya hamba, Allah itu tuannya, yang ia tak berhak, tak layak untuk menuntut apa-apa dari tuannya, sama ada dihindari neraka ataupun dikurniakan syurga. Dia tak layak, tak berhak, dimandang dirinya hina. Apa Tuhan dia buat layak, aku hanyalah hamba. Beza dah dengan orang ahli syariat yang darjahnya pangkat, nak syurga tak mau neraka. Itu degree orang makan upah. Orang syariat ni dinamakan darjah pangkat, degree-nya makan upah. Nak syurga tak nak neraka, nak nikmat takut halal. Orang khidmat ni pula darjah ahlul khawas. Bukan orang awam lagi dah. Orang khawas, darjah ahlul khidmat, darjah orang kehambaan. Orang yang memandang dirinya hamba, Allah itu tuannya. Maka apa yang tuannya berikan dia, itu layak bagi tuannya. Aku dah minta apa-apa tak layak. Malu dia. Al-haya'u minal iman, atau sentiasa dalam hati orang-orang ini. Dia tak layak nak minta dijauhi neraka. Dia tak layak nak minta masuk dalam syurga. Yang dia layak apa dia? Dia layak hanya jadi hamba kepada tuannya. Apa tuan dia buat, baiklah tu. Orang yang lega bil qada illa, baiklah. Tu ahlul khidmat namanya. Tu rasa hati dia. Darjah orang khidmat. Jadi orang khidmat ni nak juga meningkatkan lagi darjahnya daripada ahlul khidmat kepada ahlul hakikah. Maka kata dia, maka panakan olehmu hai ahlul khidmat daripada nazarmu baginya. Maknanya apa dia? Maknanya orang yang sampai ke darjah ahlul khidmat, hendaklah kamu panakan dirimu dalam memandang wujud Allah. Panakan pandangan keberadaan dirimu dalam memandang adanya Allah. Tenggelamkan dirimu dalam lautan ahadiyah Allah. Jangan ada rasa ada diri. Jangan ada rasa usaha diri. Jangan ada rasa kamu berupaya. Pandang la haula wala quwwata illa billah. Ini hakikat. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni ahli syariat belum. Ahli khidmat lagi tidak. Kita cerita orang punya lagi. Malu ada nak baca kan. Kita tak ada. Ibaratnya kita duduk sembang hai raja. Raja gini padahal raja duduk belakang tengok je. Isnu tengah pandai apa sedarah ni. Itulah ibarat dia kan.
Ibaratnya kita dah bersembang hal-hal general. Jendera itu, jendera gini, jendera begitu, jendera gini. Kita ni masuk camp tentera, budak penuh. Dengar dekat jendera, gelap dia katakan. Dia kata apa? Pandainya kau bang. Silap dekat untuk kau. Itulah ibarat kita ni kan. Jadi kita minta Allah ampun dosa kita kerana bercakap perkara yang bukan pada bidang kita, bukan ahli di bidang. Hanyalah kita bercakap atas dasar untuk menyedarkan diri kita yang lemah, yang malas. Jangan terhenti di atas kedudukan yang ada sekarang. Jangan sekali-sekali perasan walaupun dah amal itu, walaupun dah amal ini, walaupun dah ada itu, walaupun dah ada ini, dengan sekali-kali perasan kita sudah tinggi. Perasan tu bermakna kita dah jatuh lebih bawah pada apa? Lebih bawah pada haiwan. Bukan ahli syariat. Lebih bawah pada haiwan. Perasan diri mulia lebih bawah pada haiwan. Haiwan tak masuk neraka. Anjing tapi tak masuk neraka. Orang yang perasan tadi pula masuk neraka. Baik, semoga Allah jaga saya dan jaga kita semua, insya-Allah. Baik, macam mana nak pandang diri dalam memandang wujud Allah? Maka pandangkan olehmu daripada nazarmu baginya. Jadikanlah kamu itu pandang diri dalam memandang wujud Allah. Macam mana nak pandang diri? Pandang diri ni bukan yang boleh buat-buat. Jahil nak jadikan diri tu alim, itu boleh buat. Pergilah kaji. Susun dalam masjid, susun dalam surau, bawa dalam kitab, topiklah, balik matlaah, murajaah, hafal, dapatlah ilmu. Itu boleh usaha. Boleh usaha sendiri. Nak dapat pada boleh usaha lah. Boleh, tapi mesti ada bimbingan mursyid. Tak ada mursyid, takkan dapat. Mesti ada mursyid, orang yang bimbing jalan itu. Baik. Dan jikalau ada engkau daripada ahlul hakikah, maka fanakan olehmu daripada fana dengan afna, hingga engkau lihat bagimu fana, kerana bahawasanya hakikat kepada mereka itu menafikan adat. Ini panjang dengan kita. Kita sambung minggu depan. Ini panjang nak cakap macam mana daripada fana nak jadi afna, nanti masuk makam ilah, sehingga tak nampak atas, yang nampak hanyalah Allah. Jadi kita sambung minggu depan. Dan kita ni panjang. Yang tadi pun dah letih lah. Jadi kita sambung insya-Allah minggu depan. Dan jika engkau daripada dan jikalau engkau daripada ahlul hakikah ila akhirih wallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.